Kepada yang sedang menggunakan indikator RSI dalam membuat analisis teknikal chart, untuk video ini saya kongsikan tentang teknik trade dengan menggunakan persilangan RSI. So, semoga sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Okay. Disclaimer, sekadar pembelajaran semata-mata. Okay, untuk video ni kita guna chart SCPO time frame 5 minit. So, macam dekat bawah ni, kita guna indikator standard RSI TradingView. Okay. Dia ada RSI base MA. Okay. So untuk video ni saya guna RSI ni line warna biru, RSI base MA adalah line warna merah. Okay. So secara teorinya, apabila RSI line biru tu cross up RSI base MA line merah, itu merupakan persilangan bullish. Manakala apabila RSI line biru cross down RSI base MA, iaitu line warna merah, dia akan jadi persilangan bearish. So, untuk lebih mudah detect persilangan tu, saya ada create satu custom indicator. Okay. Dia ada muncul perkataan bull dengan bear. Okay, apabila RSI membuat persilangan bullish, dekat bawah ni kita boleh nampak RSI line biru tu cross up line merah. Okay. So, dia akan muncul perkataan bull kat situ. Kalau tak ada indikator ni pun just tarik saja persilangan tu ke atas. So, kita akan dapat candle persilangan tu ke atas. Okay. Sama juga bila line biru cross down line merah, maka dia akan keluar signal persilangan bearish di situ. Okay. Cuma kalau tak ada custom indicator ni, bila nampak je persilangan tu, just tanda saja candle yang di lokasi persilangan. Okay. Contoh setup dia macam ni lah. So, apabila berlakunya persilangan bearish tu, kita just kotakkan candle persilangan tu. So, biasanya dia akan jatuh bawah lah. Okay. And then, apabila dia buat pantulan ke atas. Ini salah satu setup bonus lah. Apabila dia buat pantulan ke atas dan dia retest kembali candle persilangan tu. Okay. Apabila dia retest candle persilangan dan seterusnya dia reject dan bocor candle persilangan tu. Okay. Kita dapat lihat di situ tiadanya signal persilangan bullish. Okay. Hanya ada retest dan reject sahaja. So, base entry area adalah apabila dia bocor low candle persilangan tu. Seperti di dalam bulatan ni. So, kita boleh nampak RSI terus turun ke bawah dan line biru RSI tu berada di bawah line merah. Itu menandakan dalam gerakan bearish. So untuk contoh ni, sesi pagi dia bagi reward 16 tick untuk SCPO. So dalam RM400 reward. Okay. Sesi petang dia sambung lagi. Sesi petang dia sambung menjadi 36 tick reward. So lebih kurang 900 kan. Bila setup persilangan RSI, retest dan reject. Okay. Kalau kita entry di dalam kawasan bulatan tu, reward dia lebih kurang 36 tick. Okay. Untuk contoh ni, jangkaan dia sampai line biru tu dah sampai tapak lah. Okay. So kebetulan selepas itu dia buat setup bullish pula. Apabila dia siap jatuh, and then sesi petang tu dia buat setup persilangan bullish. Okay. So, bila dia ada buat persilangan bullish, kita tandakan candle yang buat persilangan bullish tu. And then dia jatuh retest di low candle persilangan tu dan pantul naik. So, base entry area adalah di dalam bulatan tu. Apabila dia pantul naik dan juga dia breakout high candle persilangan. Okay. So, dia punya reward dalam 16 tick. Okay. Dalam 400 juga. 36 tick jatuh, naik 16 tick. Dalam 62 tick. Dua setup saja untuk sesi pagi dan sesi petang dah bagi reward dalam 60 tick. Tak dapat full, dapat separuh pun jadilah kan. So begitulah secara teorinya. Itu setup yang mudah dan bonus lah di situ kan. So kita dapat lihat apabila dia crossing up tu, dekat bawah ni, RSI line biru tu tak bocor pun. Line warna merah, RSI base MA tu. Dan seterusnya dia terus bergerak naik ke atas. Begitulah sedikit perkongsian pendek tentang setup persilangan RSI. Ada lebih banyak setup trading.
yang mudah tapi menguntungkan. Okay. So, jika berminat untuk belajar analisis teknikal dan sertai sesi pembelajaran dan guide yang berterusan dalam trading SCPO, boleh sertai kelas analisis teknikal trading SCPO. Okay. Untuk maklumat lanjut, boleh klik link di bahagian description atau di ruangan komen. Okay. So, terima kasih kerana menonton dan selamat berdagang.